Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Afiq Iqbal bin Muhammad Zain. Nombor metrik saya D202311006676. Saya dari jurusan ISMP Pendidikan Khas. Hari ini saya akan berkongsikan ulasan ringkas tentang 3 video yang telah saya lihat. Okey, bagi video yang pertama yang bertajuk Tomato, filem pendek Tomato arahan Ahmad Zulhilmi Sobri merupakan karya tempatan yang menyentuh perasaan dan penuh mesej kemanusiaan. Filem ini mengisahkan tentang seorang kanak-kanak yang menghadapi cabaran hidup dalam kemiskinan, namun tetap berusaha membantu ibunya dengan menjual tomato. Kisah ini menggambarkan ketabahan dan kasih sayang dalam keluarga walaupun dalam keadaan serba kekurangan. Pengajaran utama daripada filem ini, yang pertama, ketabahan dan kecekalan hidup. Filem ini menunjukkan bagaimana watak utama seorang kanak-kanak yang tak tabah dan cekal membantu ibunya walaupun dalam keadaan serba kekurangan. Pengajaran yang kedua, nilai kasih sayang keluarga. Kisah ini menggambarkan hubungan erat antara ibu dan anak, menunjukkan betapa pentingnya kasih sayang dalam keluarga sebagai sumber kekuatan menghadapi cabaran hidup. Yang ketiga, pengorbanan dan tanggungjawab. Watak utama menunjukkan sikap bertanggungjawab dan sanggup berkorban demi membantu keluarganya, mengajar penonton tentang pentingnya nilai-nilai ini dalam kehidupan seharian. Secara keseluruhannya, filem pendek Tomato adalah sebuah filem yang berjaya menyampaikan mesej sosial kepada penonton dan cara menyentuh dan bermakna. Ia mengajak penonton untuk merenung tentang nilai kasih sayang, pengorbanan dan ketabahan dalam menghadapi cabaran hidup. Seterusnya, filem pendek yang kedua yang bertajuk Tomato 2.0. Tomato 2.0 memberi bayangan bahawa filem pendek ini mungkin berkisarkan tentang perubahan, pembaharuan atau peningkatan sesuatu yang biasa kepada sesuatu yang luar biasa atau baharu. Pengajaran utama dalam filem pendek ini, yang pertama, pentingnya inovasi dan adaptasi. Filem ini mungkin ingin menyampaikan bahawa dalam dunia yang sentiasa berubah, kita perlu sentiasa memperbaiki diri dan tidak takut berevolusi menjadi versi diri yang lebih baik. Seperti Tomato 2.0, lambang pembaharuan. Yang kedua, jangan nilai berdasarkan luaran sahaja. Jika tomato yang kelihatan biasa boleh berubah menjadi sesuatu yang luar biasa, ini mengajar kita sesuatu yang luar biasa. Supaya tidak menilai orang atau sesuatu hanya berdasarkan rupa atau keadaan semasa. Yang ketiga, berani keluar dari zon selesa. Tomato 2.0 juga mungkin mengajak penonton untuk berani mencuba sesuatu yang baru, meninggalkan kebiasaan demi potensi yang lebih besar. Nilai murni yang dapat diambil dari filem pendek Tomato 2.0, keazaman, menunjukkan semangat untuk berubah dan menjadi lebih baik. Kreativiti, menggalakkan pemikiran di luar kotak dalam mencari penyelesaian atau memperbaiki sesuatu. Yang ketiga, keberanian, mengambil risiko untuk melakukan perubahan demi kemajuan. Melalui simbolik Tomato 2.0, filem pendek ini berpotensi menyampaikan mesej mendalam tentang transformasi diri, pentingnya pembaharuan dan keberanian untuk berkembang. Ia memberi inspirasi agar kita tidak statik, sebaliknya sentiasa menjadi versi terbaik diri kita. Selanjutnya, ulasan ringkas bagi video pendek yang ketiga yang bertajuk 27 kali ganda, memaparkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahawa solat berjemaah lebih afdal atau lebih baik daripada solat secara bersendirian dengan 27 darjat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pengajaran utama daripada filem pendek ini, yang pertama, keutamaan solat berjemaah. Solat berjemaah memberikan ganjaran yang lebih besar berbanding solat secara bersendirian, menunjukkan betapa pentingnya solat berjemaah dalam Islam. Yang kedua, meningkatkan amal ibadah. Dengan memahami keutamaan solat secara berjemaah, umat Islam digalakkan untuk lebih kerap melakukan solat berjemaah bagi meningkatkan amalan ibadah harian. Yang ketiga, mengukuhkan ukhuwah Islamiah. Solat secara berjemaah bukan sahaja dapat meningkatkan pahala kita, tetapi juga mampu mengeratkan hubungan sesama umat Islam serta mampu memperkukuhkan perpaduan dalam komuniti. Secara keseluruhannya, video ini mengingatkan kita tentang pentingnya solat berjemaah dalam kehidupan seharian dan ganjaran yang lebih besar akan menanti bagi mereka yang melaksanakannya. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.